Senator Profesor Emeritus Dr. Awang Sarian menegur kerajaan kerana gagal membentuk identiti nasional yang utuh walaupun Malaysia sudah hampir 7 dekad merdeka. Beliau menyifatkan pelaksanaan dasar kebudayaan negara masih longgar dan tidak berkesan. Katanya, hampir 7 dekad merdeka, namun kita masih gagal membina jati diri nasional yang kukuh. Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup masyarakat, bukan sekadar acara seni di pinggiran, katanya. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan polis kerana didakwa tidak mengambil sebarang tindakan berhubung laporan terhadap perjanjian Anwar Trump. Katanya, saya antara orang ramai yang buat laporan. Banyak laporan remeh-temeh pun polis ambil tindakan dengan segera. Ini negara digadai, belum ada reaksi daripada polis. Ketika yang sama, Setiausaha Agung PKR, Fuziah Saleh, terus berbalah dengan Setiausaha Agung DAP, Anthony Law. Fuziah mempertahankan keputusannya mengumumkan PH dan GRS memiliki cukup kerusi untuk membentuk Kerajaan Negeri Sabah sebelum keputusan rasmi diumumkan pada 29 November lalu. Lok pula berkata DAP tidak dimaklumkan tentang sidang media itu dan menyifatkannya langkah salah. Katanya, dengan satu kerusi, apa asas untuk umum boleh bentuk kerajaan? Pengisytiharan sepatutnya dibuat GRS sebagai parti terbesar. Dalam perkembangan yang lebih panas, sekumpulan pemimpin Bersatu Perak tampil mendesak Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin supaya berundur secara terhormat menjelang PRU 16. Datuk Zainul Fazi Paharudin berkata, kedudukan Muhyiddin termasuk usia, isu peribadi serta kes mahkamah yang masih berjalan menjadi beban yang boleh menjejaskan penerimaan rakyat terhadap Bersatu dan PN. Kata mereka, apa lagi yang mahu kami pertahankan? Perkara ini menjadi liability dan membuka ruang serangan terhadap Bersatu sebagai parti Melayu dominan. Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe politico.my.